Hai semua, hari ini saya akan membentangkan tentang video ulasan kesalahan pelanggaran kesantunan bahasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Cik Malik bernombor ID AM2401515702. Dalam video ini, saya akan mengulas satu babak drama Melayu bertajuk Curang Tanpa Niat. Babak ini menampilkan konflik rumah tangga antara dua watak utama iaitu Elina dan Eshal yang berkomunikasi mengenai isu pengurusan anak-anak. Objektif ulasan ini adalah untuk mengenal pasti unsur pelanggaran kesantunan berbahasa dalam dialog, mengaitkannya dengan teori kesantunan Leach 1983 serta menilai kesan bahasa yang kurang santun terhadap komunikasi dan hubungan interpersonal dalam institusi keluarga. Mana awak pergi lepas tinggalkan anak-anak? Relax boleh tak? Tak payah nak over. Tak payah panggil budak-budak. Dalam babak yang dipilih, Elina menegur Eshal kerana meninggalkan anak-anak tanpa penjelasan. Nada soalan Elina jelas menunjukkan rasa kecewa dan ingin memahami keadaan di mana beliau bertanya, "Mana awak pergi selepas tinggalkan anak-anak?" Sebaliknya, Eshal membalas dengan kata-kata defensif yang merendahkan emosi Elina. "Relax boleh tak? Tak payah nak over. Tak payah buat perangai budak-budak." Balasan ini bukan sahaja tidak menjawab soalan secara wajar, tetapi juga mengurangkan perasaan Elina dan menimbulkan suasana tegang dalam komunikasi rumah tangga. Babak ini jelas menunjukkan ketegangan komunikasi yang berpunca daripada bahasa yang kurang beradab dan kurang menghormati emosi pasangan. Dialog utama yang menjadi fokus ulasan ialah pertanyaan Elina, "Mana awak pergi selepas tinggalkan anak-anak?" dan balasan Eshal, "Relax boleh tak? Tak payah nak over. Tak payah buat perangai budak-budak." Walaupun soalan Elina bersifat mempertikai, ia masih wajar dan bertujuan memahami situasi. Manakala, jawapan Eshal jelas mengandungi unsur meremehkan dan merendahkan perasaan, sekaligus menunjukkan pelanggaran kesantunan berbahasa yang nyata. Bahasa yang digunakan oleh Eshal menyakiti perasaan pasangan dan menimbulkan konflik sekaligus menjadi contoh komunikasi yang negatif dalam institusi keluarga. Analisis ulasan ini menggunakan prinsip kesopanan Leach 1983. Pertama, maksim pertimbangan menekankan bahawa penutur perlu mengurangkan kesan negatif terhadap pendengar. Frasa seperti "tak payah nak over" dan "buat perangai budak-budak" jelas menunjukkan sikap Eshal yang merendahkan perasaan Elina, sekaligus gagal mematuhi maksims ini. Kedua, maksim sokongan menuntut penutur meminimumkan kritikan dan memaksimumkan sokongan terhadap pendengar. Namun, balasan Eshal bersifat menyindir dan menjatuhkan maruah Elina yang bertentangan dengan prinsip ini. Tambahan pula, maksim persetujuan menekankan kepentingan mencari persetujuan dan mengurangkan konflik dan komunikasi. Eshal gagal menunjukkan usaha bersetuju atau mendengar, sebaliknya menegaskan dominasi diri sendiri. Oleh itu, babak ini menunjukkan pelanggaran tiga aspek utama dalam kesantunan berbahasa: penghormatan, sokongan dan persetujuan. Pelanggaran kesantunan berbahasa dalam babak ini memberi beberapa kesan yang signifikan terhadap komunikasi antara pasangan. Pertama, ia menyebabkan emosi Elina tidak dihargai dan mungkin merasa tersisih. Kedua, bahasa yang merendahkan ini menimbulkan ketegangan dalam interaksi dan boleh memburukkan konflik. Ketiga, sebagai bahan pertontonan, babak ini juga memberi contoh komunikasi negatif yang tidak wajar dalam institusi keluarga. Selain itu, kesan psikologi juga mungkin dirasai oleh anak-anak yang terlibat atau menyaksikan pertelingkahan ini kerana mereka akan melihat model interaksi yang kurang sopan dan berhemah. Dari sudut refleksi peribadi, saya berpendapat bahawa kesantunan berbahasa amat penting dalam rumah tangga kerana komunikasi yang baik merupakan asas keharmonian dan kesejahteraan keluarga. Bahasa yang kasar atau merendahkan, walaupun dalam keadaan marah, boleh menjejaskan hubungan dan menyakiti pasangan. Contoh kata-kata seperti "buat perangai budak-budak" menunjukkan kurang empati terhadap pasangan. Saya percaya bahawa setiap individu perlu peka terhadap pilihan kata, nada suara dan cara menyampaikan kritikan supaya berkomunikasi lebih berkesan, matang dan beradab.
Penggunaan bahasa sopan bukan sahaja memudahkan penyelesaian masalah tetapi juga membina hubungan yang sihat dan juga harmoni. Kesimpulannya, babak drama curang tanpa niat ini memberikan contoh jelas pelanggaran kesantunan berbahasa melalui dialog antara Elina dan Eshal. Pelanggaran ini memberi kesan negatif terhadap emosi, komunikasi dan hubungan interpersonal dalam institusi keluarga. Kesantunan bahasa amat penting kerana ia bukan sahaja membantu menyampaikan mesej dengan jelas tetapi juga menunjukkan rasa hormat, empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam rumah tangga, penggunaan bahasa yang sopan dan berhemah dapat mengurangkan konflik, memupuk keharmonian dan memastikan komunikasi berjalan dengan efektif. Semoga ulasan ini memberi kesedaran kepada kita semua tentang kepentingan berbahasa santun dalam interaksi harian serta menggalakkan kita lebih peka terhadap pilihan kata dan nada suara dalam berkomunikasi. Sekian sahaja ulasan daripada saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.